Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel saya Maulan Hanafi Channel. Okey guysku, jadi jala-jala kita prepare dah ni. Memang hajatnya kita nak pergi try jala lah pagi ni. Jadi kita apa panggil? Kita standby dulu barang-barang. Tapi masalah sekarang ni mata rasa nyut tak berapa nampak lah. Rasanya kena pergi kedai spek dulu ni nak check mata tengok lagu mana. Kan. Jadi tu kata aduh macam mana lah Nanti kita try tanya dulu tengok macam mana kalau sampai dah produk tu tengok lagu mana lah. Motor-motor kita prepare dah. Nampak. Dengan screwdriver siap belaka dah. Mungkin hari ni kita menjala dekat sungai mana bot tak payah buat turun lagi. Kita try jala dulu. Kita belajar dulu siapa pandai lah. Jadi sebelum tu kita ambil dulu jala-jala kita ni. Kita ikat dulu sini. Sebab kita prepare belakang dah. Kan. Jadi untuk apa kita ikat macam ni guysku? Biar jalan ni tahan lama guysku deh. Bukan lepas siap tu basuh-basuh lepas tu dok. Ni kita kena jemur macam ni bagi kering dulu. Kejap saya bagi comel sikit deh. Nampak? Kita buat ada comel ni. Jadi gini lah. Jadi rakan sahabat kita try dululah produk yang kita guna tu. Sebab mata dah apa kemah ni. Tu sebab lah kita apa bagi? Kita prepare dululah jalan-jalan ni. Sebelum kita nak turun sungai ni. Jadi pada rakan sahabat boleh tengok lah. Lain je kan. Hajat nak pakai spek. Tetapi ada kawan saja suruh beli satu produk. Ni. Jadi kita pun dah beli. Jadi barang pun dah sampai. Sekejap saya buka deh. Tu dia guys. Jadi sahabat kata daripada orang apa panggil ni kedai cermin juga. Kita baru nak buat spek. Dia kata dia suruh suggestkan suruh minum hot ni dulu. Astasen ni. Korang boleh tengok video-video sebelum ni. Ramai orang yang dah guna guys. Jadi Maulan Hanafi try lah benda ni dulu. Tengok macam mana guys. Jadi kepada korang yang nak dapatkan tekan back kuning guys. Banyak dah video-video orang yang apa yang sebelum ni pakai spek minum hot ni insyaAllah jadi guys. Sekejap Maulan Hanafi nak try buat dulu ni. Okey, gelas kita ambil dah. Lepas tu kita buka, kita ambil dulu satu-satu. Okey, jadi selepas kita buka, kita cubuh dalam ni. Mudah sangat nak minum guys. Lepas tu letak air. Jangan suam sangat, jangan panas sangat, jangan sejuk sangat guys. Kita campur gini. Okey guys, kalau nak guna air tanya saya berapa ml, 100 ml ataupun 105 ml satu saset ni guys. Okey, kita kacau dulu. InsyaAllah menjadi ni untuk mata-mata yang nak rabun, yang dah rabun, boleh cubalah. Yang sakit mata. Okey guys, kita cuba minum dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, habis kita minum dah. Rasa dia memang pure blackcurrant guys, memang sedap. Jadi nanti kita boleh tengoklah macam mana kesan dia selepas kita minum dah. Jadi kepada korang yang dapatkan Astasen ni, pergi dekat beg kuning sekarang guys. Okey guys, tu sajalah video hari ni guys. Kita jumpa lagi di next video guys. Terima kasih. Jadi kepada rakan sahabat yang suka konten ni, jangan lupa follow dan kongsilah kalau bermanfaat. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.